وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini kita akan meneruskan pengembaraan yang dinanti-nantikan Kapal Terakhir di Dunia episod 3 karya saudara Tame Abdullah. Jika sebelum ini Arya berjuang mempertahankan Bokur dan keluarganya, kali ini perjuangannya berubah bentuk dari menentang sistem kepada menentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Setelah melalui pelbagai kepayahan di aras lantai, Arya akhirnya dinaikkan ke aras atas, tempat paling mulia dalam kapal Bokur. Dia diiktiraf sebagai manusia suci, iaitu satu penghormatan tertinggi yang sepatutnya membawa ketenangan dan kehormatan. Namun sesuatu terasa tidak kena. Dalam kemewahan dan layanan istimewa, Arya mula merasakan ada rahsia besar yang cuba disembunyikan. Sedikit demi sedikit, kebenaran mula terungkap. Apa yang disangka suci rupanya penuh kepalsuan. Di sebalik kehidupan mewah aras atas, tersembunyi penderitaan manusia lain yang dijadikan korban demi kestabilan Bokur. Segala kepercayaan yang Arya pegang selama ini tentang sistem, kesetiaan dan pengorbanan mula runtuh satu demi satu. Tame Abdullah membawa pembaca menyelami sisi paling gelap dalam jiwa manusia. Bagaimana kuasa boleh menipu dan bagaimana kebenaran boleh ditindas atas nama kebaikan. Melalui watak Arya, kita melihat pergolakan batin seorang manusia yang terpaksa memilih terus setia kepada sistem atau berpihak kepada kebenaran yang sangat menyakitkan. Kosongkan minda, perkara yang kau faham tidak seperti yang kau anggap. Itulah suara yang menghantui Arya, mengajak pembaca turut mempersoalkan apa itu benar, apa itu palsu dan di mana letaknya nurani manusia. Kapal Terakhir di Dunia episod 3 adalah kemuncak emosi dan persoalan tentang perjuangan, kemanusiaan dan keberanian untuk bangkit. Tame Abdullah menutup trilogi ini dengan satu pesanan mendalam. Apabila kebenaran tersingkap, manusia akan bangkit berjuang meski melawan arus, meski melawan dengan dirinya sendiri. Sekian resensi buku kali ini bersama saya Cikgu Wani. Teruskan bersama kami di saluran YouTube Muallim Hazar untuk lebih banyak resensi buku yang menyentuh jiwa dan membuka minda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar.